Kamera check, mikrofon check. Bilik untuk streaming kadang-kadang tak besar sangat tapi masih check. Ada satu yang biasanya orang terlepas pandang, iaitu lighting. Kelebihan Ulanzi EC65 ni adalah dia portable. Kalau dia portable, maksudnya dia tak ambil banyak sangat ruang. Lampu ni jenis bicolor, maksudnya korang boleh adjust suhu warna dari warm ke cool ikut situasi korang. Range dia biasa sekitar 2700K hingga 6500K. Yang ni penting untuk match lighting environment, sama ada indoor warm atau daylight. Dengan output 65 watt, lampu ni sebenarnya cukup untuk talking head, product shoot atau small studio setup. Dan macam korang tengok, saiz dia bukan je portable, tapi dia ringan. Sesuai untuk guna dekat bilik yang kecil, yang ruang korang mungkin tak besar dan juga bawa ke mana-mana. Dan beza ada lighting dengan tak ada lighting memang jelas. Dia akan upgrade kualiti video korang lebih daripada kamera mahal. Tapi, kalau untuk setup yang besar ataupun studio heavy production, mungkin korang perlukan lebih daripada satu unit. Dari segi bateri, korang ada pilihan untuk cucuk power secara direct ataupun gunakan battery pack dia. Dengan battery pack dia ada runtime lebih kurang 40 minit. Macam korang tengok ni, lampu ni kecil dan ringan, senang dibawa. Boleh juga digabungkan dengan tripod Ulanzi portable yang sama. Jadi lampu ni sesuai untuk content creator yang mungkin tak banyak space dekat rumah tapi nak stream juga pada masa yang sama dan senang dibawa ke mana-mana. By the way, battery pack dia boleh guna sebagai power bank juga. Dan bukan setakat power bank tetapi fast charging power bank.